PM Thailand diberhenti, Mahkamah arah Perdana Menterinya henti serta-merta. Mahkamah Perlembagaan Thailand terima permohonan hak dibuat oleh seorang senator minta supaya Petong Tan Shinawatra digugurkan sebab timbul isu rakaman sembang dia dengan Hun Sen. Okey, mahkamah dengan keputusan 7-2 arahkan Petong Tan supaya berhenti buat kerja sebagai Perdana Menteri start hari ini 1 Julai 2025. Okey guys, ini adalah sesuatu berita yang agak common lah kalau di Malaysia ni lah. Okey, sebab apa? Sebab PM dia macam kadang-kadang dia macam ibaratkan fleksibel. Okey, ada naik sekejap, ada turun sekejap. Sebab apa? Yang paling penting sebab dia punya pembangkang dia sangat kuat. Okey, bayangkan Petong Tan-nya dia daripada parti Pheu Thai. Pheu Thai dengan kerusi parlimen 142. Pembangkang dia pula satu lagi nama dia People's Party. Okey, dengan kursi 143. Okey, pihak pembangkang kursi banyak daripada dia. Tapi pasal apa dia boleh jadi PM ya? Sebab dia hanya 142. Okey, kalau siapa nak tahu minta komen, nanti saya cerita lebih. Alasan nombor 1, pembangkang dia sangat kuat. Nombor 2, di Thailand dia ada Mahkamah Perlembagaan. Mahkamah Perlembagaan Thailand ya, dia sangat berkuasa dalam hal politik. Okey, ia boleh campur tangan dalam bukan sahaja bab undang-undang, bab politik, bab pilihan raya, dalam parti, jawatan kuasa, dan dia boleh terima sebarang aduan berkait dengan perlembagaan, dan ia memang diciptalah untuk supaya mahkamah boleh campur tangan dalam politik bila politik tak stabil. Inilah antara sebabnya yang Thailand ni sebegitu kerap tukar PM-nya. Rasa macam mana? Minta komen di bawah. Terima kasih.